Assalamualaikum semua. Hari ni resipi kita adalah berbola ikan homemade. Sangat lembut dan gebu ya. Kita perlukan isi ikan. Okey, bahan-bahannya kita dah ambil isi ikan, kita dah buangkan dia punya tulang. Ini tepung ubi, air secukupnya. Ini lada putih ataupun kalau kita ada serbuk lagi bagus ya, serbuk lada putih, baking powder dan juga garam. Itu saja ya. Okey, sekarang kita nak blender semua bahan-bahan. Kita masukkan isi ikan tadi. Kita masukkan lada putih. Kita masukkan garam. Masukkan air. Okey, sekarang kita blender dulu. Okey, ni kita dah kisar tadi ya. Sekarang kita nak gaul dengan tepung ubi. Ayak tepung ubi dan juga baking powder ayak bersama. Okey, kemudian barulah kita masukkan isi ikan yang kita dah misal tadi. Dah haluskan. Kemudian letakkan air sedikit-sedikit ya, jangan letak banyak sangat. Letak sedikit-sedikit dulu. Lepas tu kita gaul. Okey, kita dapat adunan seperti ini ya. Lembut ya. Sekarang kita bolehlah bentuk dia bulat-bulat. Okey, masak hingga kita punya ni dia dah naik ke atas ya, ataupun terkapung ke atas. That mean tu dia dah masak ya. Ni belum lagi, tunggu sebentar lagi. Kan kalau semua dah masak, dia akan automatik dia akan naik. Okey, sekarang kita tengok semua dia dah naik ke atas ya. Nampak tak? That mean yang naik atas tu semua dah masak. Yang bawah tu yang tak naik lagi, biar dulu. Dia naik sendiri nanti ya. Okey, sekarang yang naik tu semua kita keluarkan. That mean dia dah masak ya. Okey. Cantik gebu-gebu semua. Dah masak dah semua ni ya. Okey, kita boleh buat bakso ya, ataupun mihun sup. Kita gunakan fishball ni. Ambil 2-3 ketul fishball. Okey, jadi dah mihun sup kita. Kita gunakan fishball. Ataupun kalau kita buat chicken ball pun boleh. Meatball pun boleh. Daging ya. Kita boleh gunakan buat soto, buat mi sup, mihun sup, kuotiao sup, semua boleh ya. Okey, bolehlah ditambah dengan sambal kicap pedas ya. Dah jadi dah kita punya fishball homemade dan juga mihun sup. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.